Malaysia Aviation Group, MAG, mengesahkan juruterbangnya yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam cubaan menyeludup dadah, bukan individu yang mengendalikan penerbangan Malaysia Airlines MH727 dari Kuala Lumpur ke Jakarta pada 29 Julai lalu. MAG dalam kenyataan hari ini memaklumkan, individu berkenaan merupakan pegawai kedua yang berada di tempat duduk pemerhati kokpit jump seat, dan bukan juruterbang yang mengendalikan penerbangan tersebut. Individu berkenaan juga tidak bertugas selama 2 hari. Sebelum kejadian itu, pesawat terbabit dikendalikan dengan selamat pada setiap masa oleh 2 juruterbang operasi yang bertauliah, katanya. Menurut MAG, pengesahan itu dibuat susulan insiden penahanan seorang juruterbang warga Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup sejumlah besar dadah termasuk lebih 70,000 pil ekstasi seberat 25 kilogram. Lelaki berusia 39 tahun itu dilaporkan menaiki penerbangan Malaysia Airlines MH727 dari Kuala Lumpur ke Jakarta sebelum ditahan di Terminal 3, Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta.